Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita. Okay, hari ni aku nak sambung yang hari tu aku ada stop dekat cerita tentang function-function yang ada dalam meter display ni. Okay, yang ada pada apa nama meter display ni. Right. Aku nak sambung hari tu yang bahagian setting. So sekali lagi kita nak ubah setting ataupun kita nak ubah apa yang ada di depan dekat apa nama skrin ni. Kita play around dengan button ni je lah. Okay, kiri kanan dan pergi pada simbol gear tu, pergi setting. Itu aku dah explain tentang display brightness, time dan juga date, design, display setting dah explain, buzzer pun dah explain, notification date ni tak ada apa sangat. Aku pun tak tahu sangat apa function dia sebenarnya. Aku pun tak tahu guna. Ni aku cerita ni based on pengalaman aku je lah. Right, okay, aku nak sambung bahagian vehicle setting. Alright, bahagian vehicle setting. So, bila kata korang nak masuk, okay, korang just enter saja. Ada button enter kat situ, korang enter. So korang akan masuk ke bahagian vehicle setting. Kat sini ada beberapa lah. Front camera, BSM ni blind spot monitoring, door lock, wiper, turn signal dan juga welcome lamp. Right, cerita dulu yang pertama. Yang pertama, front camera. Okay, apa yang korang boleh setting kat sini. Front camera ni, yang pertama, front vehicle departure alert. Yang aku cakap yang hari tu, bila kita berhenti di traffic light contohnya, kita tertidur, kereta depan gerak, okay, dia akan bagi alert. Okay, dia bangunkan kau daripada tidur yang lena tu, suruh kau gerak. Kalau tidak, kereta belakang akan horn. Ada alert tu, ada buzzer tu. Right, okay, tu yang pertama. Yang kedua, front vehicle departure alert timing. Okay, yang ni dia punya apa nama volume dia, kekuatan dia. Okay, kalau nak kuat bunyi tu, kau kena ni lah. Andai kata kau jenis tidur mati kan, kereta depan dah gerak, kau kuatkanlah sound ni sikit, baru dia akan bunyi lebih kuat kan. Kemudian pre-collision warning timing. Okay, yang ni contoh bila kau nak kau kau dalam speed yang bukanlah tinggi, maksud dia speed yang sederhana. Kereta depan dah berhenti, kau masih lagi dalam speed tu, so dia akan bagi kau alert. Dia akan keluar alert je tu. Okay, tu dia akan bagi tahu. Okay, dia akan alertkan kau lah supaya kau berjaga-jaga. Contoh kau tengok belah tepi, belah kanan ke apa ke, kereta depan dah berhenti kan, dia akan bagi alert. Jadi kau akan tengok, kau akan break lah. Okay, tu maksud dia pre-collision warning tu. Right, dan kita tekan back. Okay, kemudian kita pergi pada BSM ni blind spot monitoring. Okay, blind spot monitoring. Yang bawah ni RCTA ni reverse camera ni kot. Untuk bila kau reverse, dia akan keluarkan paparan kamera lah. Alright. Okay, BSM ni sama jugalah. Okay, kau nak on ke off, dia akan on kan off lah. Okay, kalau kau off kan, tak adalah blind spot monitoring. Okay, rugi lah. Right. Ini luminous dia, kekuatan pencahayaan bila kau on kan blind spot monitoring tu, dia akan keluarkan lampu dekat kau punya side mirror. Alright. Okay, kemudian door lock. Right, door lock dia ada dua function. Door lock dia ada beberapa function lah. Okay, yang pertama, unlock when IG off. Okay, unlock when IG off. Okay, okay, yang bawah ni dia punya level volume dia. Unlock when IG off, maksud dia unlock bila enjin kita off. Okay, kau off enjin, tekan push button, dia akan unlock. Okay, kemudian ni dia punya level volume dia. Okay, lepas tu answer back signal ni aku tak pasti lah, aku nak try nanti aku explain balik kat korang. Sorry aku pun tak try semua function yang ada dekat Azhar ni. Okay, kemudian vehicle speed link door locking function. Ni bergantung kepada speed kau. Okay, contoh dia pergi 30 km per hour, dia akan lock. Okay, tapi aku tak suka macam tu. Okay, sebab aku ada nak kecil. Jadi aku lebih suka bila aku shift position, pergi pada D, okay, dia akan lock. Okay, bila aku pergi pada P, dia akan unlock. Alright, aku suka macam tu. So bila aku nak jatuh, aku kena onkan dua ni lah. Okay, di bawah ni, yang dua atas ni. Okay, aku suka macam tu. Right. Habis bahagian door lock.
Okay, kemudian kita pergi pada wiper. Wiper dia ada dua saja. Wiper ni apa nama, speed link internal wiper. Speed link internal wiper. Maksudnya, okay, bila kau macam mana okay, yang ini bila kau lagi laju, tengah hujan lagi laju, wiper kau tu akan semakin laju lah, based on kau punya speed kereta lah. Sebab apa, bila kau lagi laju, kau punya fokus atau view kau lagi nak kena cepat kan, right? Yang itu, okay. Kemudian yang bawah ni, yang ni aku pasal, memang kalau aku tengah laju tengah hujan, okay, dia akan lajukan wiper tu, alright, untuk kau lebih apa nama, view kau lebih ni lah, okay. Kemudian yang bawah ni shift R link rear wiper. Yang ni bila kau reverse, alright, dia akan automatic on kan reverse apa nama, wiper belakang. Okay, so dua setting tu saja dekat wiper. Kemudian turn signal 3 time flashing function. Yang ni bila kau nak masuk, contoh kau nak tukar lane dekat highway, kau tak perlu nak bagi full signal tau. Kau hanya enjuk sikit je signal tu, dia akan flashing 3 time, dan kau boleh masuk. Tapi 3 time aku rasa macam sikit sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita tak nak lah tu bagi signal tu masuk. Kan itu macam kerja bahaya kan. Right? Tapi dah ada blind spot monitoring semua, patutnya benda tu dah come together lah. Bila kau nak ke kanan, kau tengok blind spot monitoring, kau tengok kau punya indicator blind spot monitoring, baru kau masuk. Bukan kau bagi signal tu kau masuk kan. Okay, right. Ni tu. Kemudian welcome lamp, okay. Room lamp link, alright. Living home pun ada. Okay, yang ni bila kau apa nama, kau datang dekat kereta, kau bawa kunci lah. Kau datang dekat kereta, kau bawa kunci, dia akan onkan lampu tanpa perlu kau unlock kereta lagi. Itu welcome lamp. Okay, so kau nak, kau onkan lah. Okay, itu bahagian vehicle setting. Kemudian bahagian maintenance setting. Maintenance setting ni, tire rotation, timing notice pun yang ni kau boleh on kan. Next notice timing, yang ni kau boleh set. Contoh sekarang aku dah aku menunggu 40 kilo. So aku up kan. Tak boleh adjust energy okay, dia je gitu lah. Oh bukan, yang ni per apa nama, berapa ribu kau nak dia bagi tahu kau untuk kau tukar minyak hitam kan. Macam aku 10,000 lah kan. Itu right. Okay, lepas tu on kan dia. Nanti bila kau dah sampai 10,000, contoh kau sekarang ejen kau 21,000, so sampai 30,000 dia akan bagi notice lah untuk kau tukar apa nama, tukar minyak hitam. Alright, okay, itu maintenance setting. Kemudian oil deterioration warning, okay, active reset after change, okay. So yang ni dia akan apa nama, beritahu dekat kau perlunya tukar minyak hitam, okay, bila dah sampai waktu dia. Right, dia akan bagi kau warning lah. Right. Okay, itu saja setting yang ada untuk vehicle setting. Aku update vehicle setting, maintenance dan juga all deteriorate warning reset. Okay, reset setting tak payah, dia akan balik pada mula lah, reset asal. Alright. Okay, itu bahagian setting. Right, bahagian setting. Tak semua sebenarnya, korang boleh check dalam buku apa ke, ataupun explore sendiri lah. Okay, so itu saja. Okay, untuk kali ni aku nanti akan buat video untuk yang lain pula, untuk kita punya head unit. Nanti aku buat video pasal head unit. Okay, aku harap video ni membantu bagi korang yang baru nak beli, ataupun tengah booking kan, ataupun korang dah beli tapi korang tak explore. Okay, so korang boleh explore. Okay, alright, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.